Anxiety tu bagus. Tapi kalau berlebihan dalam anxiety, dia akan pergi pada anxiety disorder. Siapa Nabi Yaakob? Ayah kepada Nabi Yusuf. Mengalami satu fasa stres sehingga menangis dan buta matanya. Nabi Yaakob tidaklah sehingga dia depression, tetapi dia mengalami tekanan ataupun stres yang tinggi, dan stres itu menjadi bukti bahawa itu bukan tanda kelemahan satu orang manusia punya iman. Kan ramai orang ingat kau stres-stres ni kurang iman kau ni. Nabi Yaakob dengan kita punya keimanan, siapa lagi power? Nabi Yaakob lah, definitely, sebab Nabi Yaakob ni Nabi. Tapi Nabi Yaakob pun dia menangis sehingga putih matanya, buta. So sebab itulah kenapa message kepada kita bahawa stres tu bukan tanda kelemahan satu orang punya keimanan. Tapi itu tanda bagaimana seseorang tu nak berdamai, proses nak berdamai dengan takdir dan ujian-ujian dalam kehidupan. Okay? Dan satu lagi dalam surah Yusuf, ada cerita tentang anxiety juga. Kebimbangan. Contohnya kebimbangan Nabi Yaakob terhadap keselamatan Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Bunyamin ni siapa? Adik pada Nabi Yusuf AS. Jadi dia pesan kepada anak-anak yang lain, kau masuklah ke Mesir melalui pintu-pintu yang berbeza. Kan? Tu antara kebimbangan. So kebimbangan tu kita akan mula belajar sebenarnya bukan satu kesalahan pun. Kebimbangan tu sebenarnya somehow menjadi kita punya survival instinct dan defense mechanism sebagai satu orang manusia untuk dia nak survive. Untuk dia ni nak menyelamatkan satu keadaan. Anxiety tu bagus. Tapi kalau berlebihan dalam anxiety, dia akan pergi pada anxiety disorder. Tu yang mula untuk ada masalah kesihatan mental. So, kebimbangan Nabi Yaakob tu logik untuk dia nak menyelamatkan ahli keluarga dia.